jeling mata, aduh mak senyum lagi. Amboi nona manis sekali, dia tengok kita, dia jeling mata, aduh mak senyum lagi. Amboi nona manis sekali, dia mengenyek, amboi mak aku dicubit. Siapa dia? Oh putri remaja. Dia malu-malu di balik selendang yang biru. Dia senyum padaku, itulah gadis impianku. Yeah. Oh. Rupa-rupanya macam gini perasaan kahwin dua je. Selama ni aku dengar cerita je, rupanya macam gini dia punya seronok tu kahwin dua tu. Kalau aku tahu awal lah. Bos. Assalamualaikum. Salam. Lambat bos pula yang sampai awal. Sorry, jalan jam. Jalan jam tak, saya lalu memang lalu udara. Oh, Ada yang tak jumpa jam tu. Cepat sini. Kemari kamu. Ya, bos. Awak tahu tak? Kerja tu dituntut untuk tepati masa. Setiap detik, setiap saat itu adalah menentukan rezeki yang kita dapat tu berkat ke tak. Ya, bos. Faham? Faham. Jadi punctuality tu penting. Tu je saya nak marah-marah pun. Puasa ni kan, bulan puasa kan. Pergi siap. Okey. Allahu Akbar. Assalamualaikum, bos. Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan, bos. Kalau laju sangat nanti boleh terbang. Aduh, happy betul lah aku. Baik, Terima kasih kau datang juga majlis hari tu. Yelah, alhamdulillah, bos. Nampak gayanya raya kali ni meriah lah. Ada dua pari-pari pula. Bidadari. Pari-pari. Pari-pari lah yang terbang tu. Aku nak balik rumah mana? Nombor satu bukan tahu aku kahwin. Sebenarnya ini benda relax, bos. Orang lain dah kahwin dua berpuluh-puluh tahun. Relax je, tak ada apa pun. Macam kawan saya tu kan. Dah nak masuk 3 dah, bos. Tapi bos, biar pecah di mulut, jangan pecah di perut. Itulah tu, aku tengah pening ni. Macam mana aku cara nak raya rumah siapa Apa alasan nak bagi? Apa kata, bos jangan balik mana-mana rumah. Merepek lah kau. Orang raya nak balik rumah, kau tak bagi aku balik rumah pula. Habis tu? Habis tu apa lagi? Kau tak nak keluar, aku je yang keluar. Okey, bos. Okey, bos. Jom kita fikir. Jom kita fikir masalah kita ni, bos. Kau cerita kuat-kuat kan dia dengar. Bos. Allah. Okey. Biasa satu jenis je. Ni banyak sampai 2-3 jenis ni kenapa? Mana Hari ni kan- mana kau? Banyak sangat lauk dan saka ke apa? Hari ni kan hari jadi ayah. Mana lagi 9 bulan dah. Apa? Dia jadi dulu baru lahir. Oh, Farah. Macam mana boleh jadi bapa hari ni? Hari lahir Abang Jamil. Tapi ni ayah ni, bergaya ni, rambut ni buat kat mana ni ayah? Fashion apa ni? Ayah ni dulu minat Raja Gopal yang selangor punya coach tu. Tak payah tiru dia. Kau ni teman-teman kau lawa hari ni. Kemain kau. Kalau tidak tu jadi orang tua je ya. Okey macam ni ayah plan dia elok macam ni. macam mana? Bila Jamil balik je, Ha. ayah tutup lampu, buka surprise. Ingat, sekali lagi ayah cakap bila atuk tutup lampu, atuk buka dan ni buat Tutup lampu. aku tumbukkan tutup lampu balik nak buat apa? Surprise. Oh, Aku surprise. buka toko-toko bila habis. Oh. Ingat Okey. Balik
Oh, jadi dia Ayah, ni. ayah tutup lampu. Abang tu. Saya tutup lampu. Ayah tutup lampu. Tunggu dia balik Oh, sedap korang hari jadi dia kan main lagi korang buat macam-macam Lah, nanti jadi ayah. Assalamualaikum. Tak sampai. Lampu tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ai, apa gelap je rumah ni? Satu, dua, tiga, buka. Surprise! Kenapa ya? Surprise. Ada apa ni? La ilaha illallah. Nah, ayah. Hey, Oh, birthday surprise. Oh, okey. Tutup lampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pun Surprise! bukan. Kata birthday. Ya. Kan birthday. Happy birthday, Abang. Happy birthday. Ya Pengajar Allah. Ya Allah, susah-susah. Asam pedas ayam. Ya. Oh. Alhamdulillah dah berapa tahun dah agaknya umur saya ni ya. Saya ni dengan umur tak berkira. Jadi saya tak tahu umur saya berapa. Ini semua masakan kegemaran kau. Alhamdulillah. Abang potonglah dulu. Siapa tu ayah? Sabar kejap. Oh, scammer. Skamer Bismillahirrahmanirrahim. Abang. Scammer. Saya tak memang tak angkat. 3-4 kali. Scammer nak kena ni. Jom kau angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Scammer Ya. Hello? Happy birthday, baby. I miss you. Ni untuk Adam. Ni untuk I miss Adam you too. Okay. Ya, makan ya. Makan. Siapa tu, ayah? Scammer rindu. Scammer. Ha? Scammer. Saya pernah kena scammer ni. Allahumma barik lana. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Hai korang. Assalamualaikum. Baby Anja. Baby sini, baby. Lidah aku keluh dan mindaku membeku. Semangatku hilang entah ke mana. Baby sini. Ah? Sini. Korang semua tak pernah nampak you kan tengah live Hasna ke? ni. You tengah live ke? Yelah, babe. Jangan tunjuk I. I humble. Jangan. Jangan. Tolong, jangan tunjuk Babe I. dah janji kan? And lah dulu live tu. Takkan kita nak tunjuk. Kejap je, babe. Allah. Followers saya nak jumpa baby. End live dululah. Tolong. Janganlah. I tak sukalah kita punya kemesraan orang lain tonton. Boleh? Please. End. Kalau you end, I duduk sebelah you. Bye. Hai, pagi raya baru minta maaf ni raya kedua dah buat hal cantik. Ni you kenapa nak marah-marah ni? Abang baru balik penat tak hilang lagi. Senyumlah sikit. Leceh. Baby dah janji kan nak masuk live hari ni? Yelah, memanglah nak masuk live tapi kalau boleh janganlah orang nampak abang. Kalau off camera okey. Kalau off okey. Ani tahu tak Ani? Betul lah orang cakap. Perkara yang jatuh cinta ni boleh Ani tahu tak? Abang pernah dengar orang cakap
jatuh cinta ni perkara yang sangat membahagiakan. Tapi ada satu lagi perkara yang lebih membahagiakan. Tahu apa dia? Apa dia? Dicintai sama kamu. Ani. Okey, Ani jangan buat bantu berkanjat tau. Okay. Okay. Baby. Cuba baby tutup mata. Pejam mata. Pejam. Tak ada apa-apa kan? Baby nampak apa? Ha? Nampak rumah saya. Lah, baby ni. Tak. Suka main-main. Taklah. Tak nampak apa-apa, gelap. Ha, macam tu lah kehidupan Hani tanpa baby. Alhamdulillah dah 2 bulan dah rumah tangga kita. Baby seorang-seorang je ke? Ayah mana? Tu ayah. Ha. Wah. Jumpa kau jalan balik ya? Ya, Assalamualaikum. Aku ingatkan dah tak jumpa jalan balik dah. Kau nak bersalam dengan aku? Ya. Bersalam dulu. Apa ya? Ni, kau pergi mana malam tadi tak balik? Ya, kerja tengah banyak ya. Jadi saya kat office tu berlambak kerja. Takkan saya nak lepaskan. Yalah nak biarkan staff je kan. Anak aku ni bukannya perhiasan. Aku bagi dia kahwin dekat engkau sebab dia nak kat engkau. Kau ikut hati aku memang tak benar kan? Kalau setakat macam kau ni, kau macam tu tukar je lah. Kau jadi ayah, aku jadi engkau. Duk ya. Ayah, takkan saya nak duduk rumah je kan? Bi kan takkan nak duduk rumah je. Aku kesian dengan dia ni, aku nak kau jaga dia betul-betul. Sayang. Kali ni memang saya betul-betul nampak Syah. Jangan risau. I takkan sia-siakan you. Bila I Dah apa? dah pilih you sebagai isteri, saya takkan lari bertanggungjawab itu, ayah. Saya siap-siap dulu, ayah. Nak berehat, nak mandi-mandi kejap. Saya nak keluar beli barang sekejap kot untuk buka puasa, boleh? Yang beli barang aku dengan dia. Oh, ya ke? Kau duduk rumah ni. Jom ayah. Oh, Kita beli ya. barang. Bye baby. Bye. Baby nak apa-apa ke? Martabak. Okey. Jom ayah. Barat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Apabila tersentuh, dahannya bergoyang, air pun tertumpah, tercurah, habis tak tinggal lagi. Bila kau lihat pemuda yang lebih kaya, cintamu segera berpindah kepadanya. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Mel, lewat balik. Banyak benda nak kena ingat. Tadi kat sini. Dia kalau keluar masa. Siapa je yang top? Yelah, kita cuaca Ayah, kehidupan. Kehidupan, ayah. Lambat balik. Yelah, ayah. Kerja banyak, ya. Mel, aku nak beritahu kau, Mel. Walaupun aku ni nampak orang tua dalam rumah ni, kulur kilir, buat macam tak tahu. Tapi sebenarnya, aku tahu apa yang berlaku, Mel. Kenapa, ya? Ayah ni lebih dulu makan garam daripada engkau. Saya tak faham, ayah. Tak faham? Maksud ayah apa? Itu ayah angkat call kau yang kau tak nak angkat waktu sambut hari jadi kau itu lagi. Yang surprise jadi kau tu. Siapa sebenarnya? Sebenarnya saya dah kahwin, ayah. Ayah. Ni. Ini.
Ayah. Ai. Lelaki spesies berani macam kau ni dah pupus. Yelah yang Ini tinggal. macam... Yang tinggal siapa je ayah. Abang dengan ayah ni borak apa rancaknya? Tak ada gula. Ayah ni ajak main hide and seek. Ayah ni. Alah saja lama tak bergurau bersama-sama. Ya dia ni pula memang kelakar. Hari ni gulung gila. Farah, you tak tidur lagi ke sayang? Belum. Ni Farah nak bagi tahu kat abang. Farah rancang nak buat rumah terbuka lah bang. Raya ni. Dah renovate rumah dah cantik kau nak buka-buka lagi buat apa? Bukan. Hari raya bang. Orang raya datang. Oh, open house. Open house. Open house. Boleh sangat baby. Sayang. Sayang. Boleh sangat sayang. Aduh, Abang ni tak ada abang tinggi nak baby. Aduh. Yang baby yang call tu. Oh. Ayah, saya nak bagi tahu ayah satu perkara ni. Dah lah tadi pun aku dah suspend. Kena beritahu apa lagi? Kenapa bang? You je lah bagi tahu. Apa ni? Bagi tahu. Janganlah surprise. Ayah. Ayah tak boleh. Ayah. Jadi ayah lambat lagi. Ayah. Tutup lampu. Surprise. Bukan. Tak payah ayah. Ayah dengar dulu. Apa? Abang lah cakap. Kita orang bakal dapat anak ayah. Kau sekali jalan serampang dua mata. Pandai betul kau buat kerja. Ayah pun tak hebat macam ni. Rezeki ayah. Tapi nanti ayah pilihlah nama. Ayah pilih nama lah. Ada nama-nama yang tak pakai ayah nak bagi. Ini bukannya password. Ini bukan password. Dah pakai tak boleh pakai lagi. Nanti ayah fikirkan lah. Ayah fikirkan ya. Nak nampak kuat hero Superman je lah. Yelah ya, saya siap-siap dulu ya. Siap-siap. Mandi, Dia diam kau. tapi ini baru je ya. Yelah. Kita agak-agak sendiri je macam budak ni agak. Mana boleh agak? Ada tanda. Yelah, nanti nak pergi cek. Baru nak pergi cek? Baru nak pergi cek. Yang menendang tadi? Yang menentang. Kau. Ya, jom. Dah lah macam-macam lah dia ni. Dah tua-tua berbongok. Ayah jangan lupa tau pilih nama ya. Jangan lupa. Ya, open house. Hati gembira berjumpa semua sanak saudara pagi raya. Sedih terasa mengenang pada insan yang dulu kini tiada. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bahagiakan keluarga bersyukur seadanya. Alahai. Dah ada dah. Kau ni Wahab. Buat tempat aku ni macam kedai karaoke. Alah. Wahab. Apa bos? Kenapa bos lembutnya? Wahab. Apa bos? Bapak mertua aku dah tahulah. Ha? Bapak mertua aku dah tahulah. Dia dah tahu. Habis Wahab. jangan. Kau ni dah ada nama aku Wahab. Bapak mertua aku dah tahu. Habis dia marah bos. Yang peliknya, dia tak marah. Pelik. Itu yang aku terfikir-fikir. Kenapa pula dia tak marah? Maknanya dia dah biasa. Bapak mertua aku datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Tok.
Ada bilik ada kosong lagi? Tak. Ayah, Ni ayah bukan hotel. Bukan hotel. Ayah kerja nak check in je sini. Aduh. Ayah. Selalu kau duduk macam tu, tunggu orang nak kunci. Nak biar tak berokok punya. Ayah ni, ayah saya ni memang kau ajar sikit. Kalau tak aku aja, tak kelakar. Ayah, ayah datang kemari tak telefon saya, tak ada buat appointment. Tak nak lah. Name card ada bagi. Tak payah. Bapak, betul kau nak name card buat apa? Alah tu. Tok ni datang ni saja-saja datang ke? Itu ayah dia bijak borak-borak dengan dia kat rumah. Ha. Baru nak borak je, oh rumah masuk, Farah masuk. Terpotong cerita. Pasal yang itulah. Ayah tak marah saya, jadi Nak marah buat apa? Benda ni suratan takdir. Betul Tok. Tok, saya dengar Tok, orang cakap kan, isteri itu memberi rezeki. Kalau nak rezeki lebih, kahwin lebih. Macam ni, cakap pandai buat takut. Wahab. Segan aku, kau masuk dulu. Ha? Segan aku ni, ini benda ni PNC, malu lah. Tapi sebelum dia masuk, dia nak beritahu, nanti tolong kau beritahukan yang si bos kau ni nak pergi outstation. Itu je kau cakap. Ayah, Bagi tahu. Sebab aku tahu kau pening kepala. Kau cerita dengan aku, pening kepala. ya Allah ayah. Kau beritahu hint, nanti dia senang je masuk. Sebab kau dah beritahu dulu. Tapi saya terus terang ayah, saya tak sangka ayah punya feedback ayah macam ini ayah. Saya memang tak, ayah rasa saya tak menzalimi anak ayah ke? Pasal apa? Aku respect kau. Engkau tak ada pun ceraikan nombor satu. Oh. Itu yang aku suka dengan kau. Engkau tak ada pun gaduh-gaduh dengan bini nombor satu. Engkau pun tak berubah pun dengan nombor satu. Ini kisah hidup ayah ni. Ha? Ini macam Tak Kan apa aku Tok. cerita pasal diri aku, diri kau ni. tak ayah, maksudnya saya okey. Saya okey lah maksudnya. Okey, cuma cari jalan penyelesaian. Bezanya kau ni, tak ada orang tak tahu lagi. Itu aja. Ayah lain. Maksudnya saya kena berlaku adil ke macam mana ayah? Berlaku adil itu tak bermaksud dia ni rumah besar, ini rumah besar. Tidak. Habis? Dua-dua berbuah hati dengan apa yang kau bagi, itu adil. Cukup. Cukup. Alhamdulillah. Okey ayah. Kau pergi balik bagi tahu dia yang aku obsession. Saya pergi rumah. Ya, ya. Bos. Okey, bos. Tadi lagi aku dah suruh dah. Terima kasih ayah. Berita sukan. Malaysia seri 3-3 dengan Korea. Baru padan muka Korea. Dia ingat dia handsome. Dia boleh menang. Kau tahu pukulan orang Malaysia. Ayah, cepat minum ya. Masih Tak tengok. suka? Ayah, lepas saya baca surat khabar tu, ayah jangan buang tau. Ayah kena recycle. Jarang ayah buang lepas baca. Biasa ayah makan. Ya, tak apa. Ni tadi, buat air tadi, bancuh pakai sudu ke pakai jari? Ha? Beli dah siap dah dalam botol. Beli dah siap. Hilang selera. Okey, tak apa. Ni, ayah ni bukan apa. Ayah nak tanya kau tak terasa pelik ke kat suami kau tu? Ha? Kadang-kadang 2 hari ada kat rumah, 4 hari tak ada. Sehari ada kat rumah, sebulan tak ada. 2 bulan ni aku baru jumpa dia 2 kali. Lah, ya, janganlah salah sangka. Salah Abang sangka Jamil apa? baik tau. Ha? Dia pandai jaga Hani. Mungkin dia tengah busy dengan kerja baru dia. Yelah, kan nak raya. Dia tak pandai lah. Dia tak pandai kahwin. Ayah dengan mak kau dulu tu sebab dapat kau lawa. Sesaat ayah tak tinggal. Ayah tengok sampai ke pagi. Tak tinggal. Ha. Kau ni, duhai. Kau tolonglah. Ha? Kalau boleh kau cuba. Siapa pula? Aduh. Waalaikumsalam. Wahab. Surprise. Kau jangan buat hal dengan aku Apa khabar cik? Baik. Jamil ada cik? Ha? Jamil ada? Kau ingat ini rumah tumpangan kau nak tanya Jamil? Jamil tak ada kat sini. Tak ada lah. Apa? Lah, saya ingatkan dia saya ingatkan Jamil ada kat rumah. Saya nak bagi tahu. Bos pesan, bos kepada bos dia suruh Jamil pergi outstation pada hari raya ni. Ha, outstation? Time Ya. raya? Ke Hong Kong. Ke Hong Kong? Hong Alah, Kong? tak boleh Hong adjust ke? Kalau setakat nak belajar buat char kway teow aku boleh.
Apa payah sampai ke Hong Kong? Tak, dia pergi Hong Kong sebab kerja Pak Cik. Kerja ni Hong Kong ni siapa nak jawab ni? Tak apa, saya ada. Wah engkau ada. Tak, maksudnya saya boleh tolong apa-apa. Kena penampar aku terselit ke dinding tu Tak kan. apa, Cik. Saya balik dulu. Saya nak bagi tahu itu je. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kau tengok. Ayah. Kan ayah dah cakap. Tu nak ke Hong Kong pula tu. Lepas Hong Kong ni ke mana tak tahu. Aduh. Ayah juga lagi tinggal dengan kamu. Berapa hari kat Hong Kong ni kena bawa makanan cukup ni. Allah Akbar. Allah Akbar. Hei. Kenapa, Bi? You jalan entak-entak pun comel. Kenapa, Bi? Baby. Perlu ke baby pergi Hong Kong time raya? Dah ni first time kita beraya sebagai husband and wife. Yelah, ini kan kita punya kata orang terpiuk nasi, baby. Ni semua bekalan untuk saya kat sana nanti. Kan, nak makan semua kat Hong Kong, kita ni tekak, kita tahulah kan, asam pedas, sambal gesek, kan. So, baby rasa benda ni lagi penting dah, ai? Tak kerja, bukan saya pergi sana semata-mata nak makan. Ini adalah bila dah nak kerja nanti nak makan. Baby fahamlah sikit, baby. Tak, yang Syah tu dari tadi senyum-senyum, kenapa Syah tu? Minggu ni tak payah payment lah, untung banyak lah dia ni. Baby, ayang janji, balik nanti kita pergi holiday, okey? Janji. Janji. Ni Betul, kumpul duit. sumpah. Sumpah. Ya? Okey. Kalau macam tu, Anja pergi balik rumah, packing Alamak. baju baby, okey? Packing lah Okey. Buat Bos. lagi. Bos. Semua dah ready, bos. Tiket flight dah siap. Makan minum, hotel semua dah ada dah. Bos jangan susah hati. Wahab ni yang uruskan I punya semua penginapan apa semua. Comel kan Wahab? Dia yang uruskan semua. Sihat. Lah, sihat. Baby cakap lah dengan Wahab. Anja balik dulu. Packing barang-barang I Dekat rumah. Okay, bye. I love you. Wow. Ada ketika-ketikanya rugi juga. Tapi kena beringat lah kena beringat. Okey, Sebab bos. ada orang tu cakap kalau tengah-tengah seronok nanti kena menangis nanti. Oh ya. Jangan seronok sangat. Itulah selalunya bahasa balik tu menangis. Bos okey dah, bos? Alhamdulillah. Wah. Dia tak ada kata apa-apa, bos. Dia kata okey janji balik aku bawa dia holiday. Cantik. Jadi dah lega lah boleh aku raya rumah isteri pertama aku. Okey, bos kalau bos okey, saya pun nak jadi macam bos. Kau satu pun tak pasang lagi macam mana nak pasang dua? Tak apalah, bos. Mana sekretari tadi Dah tak ada. Dia tu akan bos. bagi cuti dah nak raya dah kan? InsyaAllah, bos. Bos, saya doakan bos supaya selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Amin. Semua bahagialah, bos. Selamat raya kan lepas Selamat ni raya. kita tak jumpa dah kita. InsyaAllah, bos. Okey, alhamdulillah. Aku siap-siap Ya, ya. Gemar seluruh hari Anjal sudah Aidilfitri Tapi hamba musafir diri kesana sini membawa
Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Oh ayah. Malam-malam raya nyanyi ayah. Aku bukan nyanyi, aku bercakap. Ya. Tak, aku dengar kau nak ke Hong Kong. Buat apa kau balik lagi? Terus lah ke Hong Kong. Tak boleh lah ayah, lagi saya semua baju-baju saya Hani tengah Kau tak kepaskan. boleh lah. Aku tu sebabnya aku tak percaya sangat dah dengan kau ni daripada dulu lagi. Ayah. Ayah cuba faham situasi saya. Saya mencari nafkah ayah. Saya bukan pergi jalan-jalan ke pergi holiday seorang-seorang bawa. Saya cari rezeki. Ayah nak ke dapat menantu yang tidur je kat rumah tak bekerja? Kalau macam tu lebih baik kau bawa isteri kau sekali. Dapat dia berjalan ke Hong Kong tu, dia pun tak pernah tengok Hong Kong. Ini kerja ayah. Mana boleh kerja dimasukkan sekali time holiday? Dah lah ayah. Ayah duduk ayah. Janganlah malam-malam raya ni ayah. Saya penat tak hilang lagi ayah. Ni bukan masalah apa. Masalahnya kau tinggalkan dia selalu. Kau jarang balik. Itu masalahnya. Dia anak aku kena jaga dia. Asyik aku yang ngadap muka dia, patut dia ngadap muka kau. Bukan muka aku ni. Dia nak ngadap muka aku ni daripada kecil sampai kau besar ni. Kau nak suruh dia mengadap aku lagi? Kau nak suruh cakap macam mana lagi? Saya minta maaf. Saya akui itu kelemahan saya. Tapi tunggulah saya betul-betul dah establish, dah ada pekerjaan yang tetap, dah maju bisnes. Ayah saya bawa pergi Hong Kong. Jangan risau. Kau pandailah bercakap. Kau tengok 4 kuih yang dia buat tu sebab kau tak ada. Tahun lepas dia buat berapa kuih? 12 kuih. Ayah, sabar saya ni ada limit tau ayah. Habis kalau kau nak sabar macam mana? Ayah jangan menengki-nengki, jangan tinggi suara. Malam-malam raya ni, petang raya Ayah. ayah. Kalau ayah asyik kerja nak bergaduh je, baik ayah minum je tak Ayah, payah. baby apa ni? Bising-bising. Dah lah Baby, ayah. Jaga budak-budak band. baby luggage baby kat sini. Saya tak faham Nak faham ayah, nak faham Syah. Saya tak tahu sekarang ni. Kau tak perlu faham Syah. Syah tu dah penat dah tadi. Bila aku. Kau tahu? Baby, I tak tahu ayah you ni. Apa yang tak kena? I ni apa? Aku pelik kerana kau tak macam suami orang lain. Orang lain pun kahwin juga. Anak aku punya cantik aku bagi dekat kau. Lepas tu kau buat dia macam Plaza Tol. Kau dah touch kau go. Macam tu. Ayah, janganlah layan baby Hani macam ni. Abang Jamil baik tau. Tengok, dia jaga Hani, dia bagi Hani rumah. Macam ni baik. Ni jaga baik-baik nama dia tu. Tak apalah ayah. Ayah masih buruk sangka dengan saya. Tak apalah. Bi, jom kita buka kat luar. Ayah makanlah sini. Saya ajak anak ayah buka kat luar lah. Lah, Bi, ajaklah ayah sekali. Biarlah macam ni. Macam ni tak payah puasa je. Kalau macam ni asyik kerja nak cek marah Kau orang. ingat aku ingin sangat. Pergilah kau buka. Aku air sejuk pun boleh. Dah jom. Bi, buka kat luar je. Jamil, bungkuskan aku. Tok, makan Tok. Puasa cukup tahun ni? Cukup. Bagus. Bagus. Penuh. Penuh sikit ah. Penuh sikit. Orang penuh tak ada penuh sikit. Ingat tak ada air je apa? Penuh. Penuh bagus. Buka. Oh, Kau duduk je. Atuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa pula awal-awal open house ni? Lah orang datang. Ya, La ilaha selamat raya. illallah. Allah Akbar. Akbar. Ya, selamat raya. Assalamualaikum. Duduk. Ya. Ni. Ha? Siapa ni? Eh, Bini baru?
Agak-agak sikit. Habis tu? Anak aku. Orang rugi lah kau. Pasal? Macam ni punya cantik. La ilaha illallah. Ada orang cantik macam ni ya? Saya terlepas pandang. Allah. Yalah, kamu tahulah maknya dulu. Dulu kecil ya. Memanglah. Ah. Bagi makan. Oh, ya tak ya juga. Farah. Kejap Saya pun ada anak. Oh, ya. Ini kita memang rugi. Kita berdua memang rugi hari ni. Oh. Ni, ada orang sampai dah. Pak Long. Ya. Pak Long. Anak. Anak. Ani pun ada. Kenapa? Dulu? Dulu kecil je. Bagi makan? Pak Long sihat. Ya? Pak Long sihat. Pak Long sihat. Ni. Tengok kau bertambah sihat. Dah lama jangan kau aja. Ni siapa? Salam. Ni anak Ni anak anak Farah. dia, cucu saya. Oh, anak dia, cucu kamu. Kecil. Bagi makan besar. Ya, ya, Ni ya. dulu ni sama-sama bekas tentera. Ayah pegang senapang. Dia pegang sudip. Dia catering. Pak Long tak masuk hutan. Pak Long masuk dapur. Nak beritahu ada hal-hal lagi nak share berita baik lah. Itu tengah mengandung tu. Oh, mengandung. Saya dah heboh tu kampung dah. Oh, ya ke? Melendang katanya. Dia tanya suruh saya cek nama. Nama rasanya anak lelaki ni bagi nama main bola lah. Oh, Sapi Alim ke? Tak payah. Saya lain lagi dahsyat. Siapa dia? Nama dia Kim Panggun. Kim Panggun? Ni anak saya ni pun. Pun mengandung. La ilaha illallah. Janji pula ya. Dia tak menendang. Anak dia terasa macam begitu. Berenang. Berenang. Pandai berenang ya. Yelah. Cantik. Ni suami mana tak nampak? Abang pergi beli lemang. Nama siapa suami? Suami nama Jamil. Jamil? Sama lah. Sama dengan nama La suami. ilaha illallah. Kecilnya dunia. Mengandung sama, nama sama. Assalamualaikum. Jamil tu bukan tinggi-tinggi ke orang dia? Tinggi-tinggi tapi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur. Selamat Hari Raya. Baby. Ayah. Abang. Baby. Pak Long. Salam. Salam, Pak Long. Abang kenapa Tak abang? payah salam dengan aku. Dah jadi ahli keluarga kan? Salam lah. Dia Ahli keluarga apa? menantu aku. Iyalah menantu engkau, menantu aku juga. Alamak, dia nak try, nak cuba, nak kopi lah tu. Kopi apa kopi? Inilah Jamil. Suami. Ayah. Hani. Ayah dah balik. Ayah dah balik. Lambat. Ayah. Tak tadi. Ayah. Apa ni? Tak faham. Apa tak faham? Apa ni? Jamil ni. Saya tak faham lah. Kau tak faham apa ni isteri kau kan? Dek, Baby apa ni, Be? Anak aku ni isteri kau kan? saya siapa? La ilaha illallah. Kau Jamil. Jamil. Rah. Abang. Kau terangkan macam mana? Ni siapa? Ini Hani, anak aku, isteri dia. Ini menantu aku. Betul ke abang? Abang apa ni abang? Abang memang tak suka nyala-nyalakan orang. Apa yang dicakap tu betul lah. Kan? Raya-raya ni abang tak nak nyala-nyalakan orang. Farah. Abang cakaplah betul-betul. Farah, abang minta maaf Farah. Abang terpengaruh dengan kawan abang. Kawan mana? Pasal kahwin dua ni. Baby. Abang, Baby tolong baby. Baby Farah tolong. abang. Sekarang ni saya nak abang pilih. Abang nak Pilih, yang baby. mana? Abang nak Hani ke abang nak Farah? Kalau abang nak Hani, abang lepaskan Farah. Ya Allah, kita Abang dah, pilih. Kalau abang nak Farah, abang kena lepaskan Hani. tapi kita dah ada anak. Dan awak pun masih lagi pregnant. Sanggup ke baby tinggalkan I? I pun pregnant. Okey, Macam mana abang? ada tak pilihan lain? Kalau macam contoh, saya tinggalkan dia ke... Tak ada. Sekarang pilihan, abang kena pilih satu je. Abang nak yang mana? Saya tak boleh lepaskan dua-dua. Sebab, Abang saya tak boleh terima macam ni sebab abang. dua-dua saya sayang. Ada, aku dah agak. Aku dah agak. Daripada awal lagi aku cakap. Assalamualaikum. Kau memang tak berguna. Kau memang Ayah. tak boleh harap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Dah pukul kan? Saya buka Assalamualaikum. Oi, waalaikumsalam. Kawan ayah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ada apa ni? Ustaz mas datang di tempat pada masanya Ustaz. Ya. Ustaz ke depan Ustaz. Ustaz, Ke Ustaz, depan. saya tengahkan Ustaz ada masalah keluarga ke Sekejap, Ustaz dah datang. Itu je. Ustaz pun memang Ustaz, duduk kita depan, Ustaz. pengaruh orang kan di sini. Masalahnya Ada apa Ustaz, Ni menantu saya ni. Dia kahwin dengan anak saya. Dia pula ada perempuan lain, dia pun dah kahwin juga. Ini Ustaz, Ya. ni menantu saya ni. Dia kahwin anak saya. Kejap. Aku dah tegang. Kejap. Itu dia kahwin. Kejap. Tak, menantu siapa sebenarnya? Tak, sekarang Menantu masalahnya saya. dia dah kahwin. Tapi dia perempuan ni pula dia bagi syarat. Nak saya lepaskan dia. Lepaskan dia. Nak dia. Jadi macam mana tu Ustaz? Saya pening kepala. Saya tak ada, saya dah settle. Saya tak ada masalah. Bila kita kahwin dua ataupun kita kahwin lebih daripada seorang, kita kena wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kita kena buat baik semua. Dia kena ada syarat dia. Pertama, kita ada kemampuan. Yang kedua, kita kena berlaku adil. Adil lah kepada semua isteri kita, bergili-gili dan sebagainya. Itu sajalah saya rasa saya boleh nasihat, sebab kalau nak lebih-lebih saya pun tak berani. Betul? Farah. Eh? Hani, dengar tu apa Ustaz cakap? Nak marah-marah orang pula. Saya minta diri dulu. So, Jamil selesaikan elok-elok. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Okay? Assalamualaikum. Salam. Salam ya. Farah. Farah, mai Farah. Farah, Hani, Farah. Pergilah Farah. Farah, Hani. Farah. Kita Baik-baik. berdamai lah. Air raya bulan baik, air baik ni Farah, mai Farah. Mai, pergi. Ini Hani, Pergi. Baik-baiklah. Benda ni kalau dah baik, okey punya. Ini Farah, kalau boleh berdamailah ya. Abang pun tak payahlah terkejar-kejar nak pergi sana, nak pergi sini. Tolong berdamai di hari baik, bulan baik ni, Ani, Farah. Sebelum abang reveal lagi satu. Berbaiklah ya, abang minta maaf. Abang akan cuba berlaku seadil insya-Allah. Farah, salam Ayah. Farah. Dah salam Farah, salam. Tak apa. Ayah suruh ni, tak bersalam lah Farah. Hari baik, bulan baik, salam. Ani, Farah. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Lega. Ada, jom makan. Tambah. Surprise. Raya ini kita nekat, baju sama sepakat, kuning pisang hijau